Dan ada juga dalam aplikasi Hisnul Muslim sebagaimana yang saya kongsikan di sini. Hisnul Muslim ni famous dalam untuk Android pun ada, untuk iOS pun ada, pelbagai bahasa pun ada. Cuma yang saya gunakan di sini dalam bahasa Inggeris lah. Alright, jadi when feeling some pain in the body, maka yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah meletakkan tangan di bahagian yang sakit tu. Kalau dalam kes ni gigi, letak kat sini. Atas sini mana yang sakit lah. Tanpa terhad pada gigi. Kalau rasa sakit kat lutut ke, sakit kat perut ke, letak di situ. Kemudian membacakan bismillah 3 kali. Alright. Kemudian membacakan 7 kali. Baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Yang bermaksud, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya daripada keburukan apa yang aku dapati ataupun apa yang aku rasai sedang rasa sakit tu kan. Wa uhaziru, dan apa yang aku waspada, hati-hati daripadanya. Sebab kita tak nak sakit apa kan, tapi sakit pula. Alright. So ini yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi sambil katakan sakit gigi ke apa, sambil kita jumpa dentist, kalau sakit mana-mana sampai kita jumpa doktor, right? Kita juga baca zikir ataupun ini kita boleh sebut sebagai ruqyah yang diajar oleh Rasulullah SAW.